Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lelaki meninggal dunia. Dia ada isteri, ibu, bapa, 6 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Okey, untuk isteri dapat 1/8 kerana si mati ada anak. Untuk ibu dapat 1/6 kerana si mati ada anak. Untuk bapa dapat 1/6 kerana si mati ada anak lelaki. Okey, untuk anak-anak ni akan dapat asabah bil ghairi. Di mana asabah bil ghairi ni 2 untuk anak lelaki dan 1 untuk anak perempuan. Okey, untuk isteri kita tengok yang hujung sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Isteri dapat 54/432, untuk ibu dapat 72/432, untuk bapa dapat 72/432. Dan untuk anak lelaki dapat 26/432 setiap seorang dan anak perempuan 13/432 untuk setiap seorang. Jadi apabila begini kita dah tahu, oh faraidnya begini, oh bahagian faraid setiap ahli waris saya begini, macam mana ya saya nak uruskan, macam mana saya nak handle ya, macam mana saya nak selesaikan ya. Okey, bahagian isteri 54/432. Okey, tapi saya rasa saya nak bahagi sebiji rumah lah supaya ada satu rumah kepada isteri saya kelak. Untuk isteri saya berteduh, untuk isteri saya ada tempat tinggal sekiranya saya meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sahaja buat hibah kepada isteri. Lakukanlah hibah kepada isteri yang tersayang untuk isteri itu ada rumah yang tempat dia berlindung kelak. Okey, begitu juga untuk anak-anak. Mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ada yang baru nak menapak di dalam dunia ini, anak-anak baru sahaja berkahwin, anak-anak baru sahaja melayari bahtera perkahwinan. Mungkin tuan-tuan rasa saya nak bantu anak saya ni sebab saya tahu ekonomi sekarang ini bukannya senang, ekonomi sekarang ni bukannya satu perkara yang mudah. Jadi saya dah sediakan rumah kepada setiap anak saya ni. Anak saya 12 orang ni saya memang dah sediakan Syazwani. Jadi saya nak buat hibah kepada 12 orang anak saya ini. Boleh ke Syazwani? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jika itu hasrat hati tuan-tuan untuk melakukan hibah kepada 12 orang anak ini, termasuk isteri tuan ini nak bagi rumah kepada isteri, nak bagi rumah kepada anak-anak. Alhamdulillah, itu rezeki mereka. Jika tuan-tuan dan puan-puan memang nak lakukannya, boleh sahaja hubungi Nur Syazwani untuk kita proceed ke peringkat yang seterusnya supaya apa yang tuan-tuan dan puan-puan hasratkan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan impikan kepada anak-anak dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya akan terangkan satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai faraid, mengenai kos untuk membuat hibah dan wasiat ini, dan apakah yang akan kami bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buat dengan Al-Solihin Trustee Berhad. Jadi hubungilah Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan terbelit-belit pula. Maklumlah bulan puasa. Bulan puasa, tapi saya rakam ni bulan puasa ya. Ni masih bulan Rejab. Okey. Selamat menyambut puasa. Semoga puasa kali ini memberi manfaat, memberi faedah, memberi keredaan, memberi kasih sayang yang Allah berpanjangan kepada kita semua, kepada ahli keluarga, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada diri saya, ahli keluarga saya juga, kepada arwah abah saya juga. Semoga ia berpanjangan pahala jariah kepada kita semua. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.